hari ni saya nak mai jual barang kat mak. Sekuk sah mak. Barang sekuk ya, dak. Nak nyemuk atau nak beli ke tak saya beli? Bagi apa tu sekuk tu? Barang sekuk. Barang sekuk mana ada lagi mak dah? Ya. Ada dak duit sekuk? Ada. Okey nah, assalamualaikum dah. Ning saya duk derak cari satu, ikutlah siapa hak nampak orang apa panggil songkon derap dah saya nak jual barang dia. Sekuk sah. Barang gapo dak? Nanti tengok setelah lagi dah. Ini kita duk derak cari di kawasan ke apa? Nen Ngam dah. Kampung Gelir lah. Kampung Gelir Nen Ngam. Dak. Assalamualaikum dah. Mai duduk dengan Mek dah. Ya. Mek ni satu orang duk kira apa panggil? Kira budak lah dua orang. Dah sebab ayah budak dengan Mek budak tu dua orang tu dia tinggal dengan ayah dia dah. Jadi parak nak di Mek lah dah. Pas Mek ni duk kerja apa? Motang pergi padi buat padi. Mek duk motang jual padi dah. Motang pergi padi buat padi, duk boleh makan. Pas motong ni tak boleh banyak kau. Motang tak boleh nyok. Hak demo nak bagi demo dah. Nak bagi dengan demo lagi. Pas hari ni saya nak mai jual barang kat mak. Sekuk sah mak. Ya. Barang sekuk ya, dak. Nak nyemuk atau nak beli ke tak saya beli? Bagi apa tu sekuk tu? Barang sekuk. Kalau lo ni tu tepung gula sekuk. Tak ada dah lo ni Mek dah. Tapi saya dah nak jual barang kat Mek. Sekuk sah. Mek nak beli tak sekuk? Nak beli? Gapo tak tahu lagi. Mek nak beli. Tak tahu lagi. Mek nak beli ni? Nak beli kalau sekuk. Mek nak beli sekuk. Dah itu Mek dia tengok barang dalam belakang kita. Gapo sekuk Mek dah? Mek, lo ni tepung gula sekuk tak ada dah. Dah lo ni 2 kok 3 hotel dah. Gula lah ni. Saya jual barang kat Mek sekuk. Mek nak beli? Ada duit sekuk? Ada duit. Mek kita Mek beli dah. Mek nak beli barang sekuk. Hari ni laku dah jual laku dah hari ni. Mek, ada sekuk ni? Ya. Mari tengok Mek barang sekuk. Ya amat. Barang sekuk Mek atau gapo sekuk Mek? Tak tahu. Gula, koko. Tak tahu dah. Mari tengok tu jual barang Mek sekuk dak. Mari tengok Mek sekuk gapo ni. Barang sekuk mana ada lagi Mek dah? Ya. Ada dak duit sekuk? Ada. Ni. Saya jual sekuk dak. Pegah 5 kilo. Saya jual sekuk ke? Mek nak beli tak? Nak beli dah. Pas 5 kilo nanti berapa hari ni? Nak beli dah. Kejut tak bagi sekuk pegah 5 kilo? Kejut. Tak biasa ni bagi sekuk banyak ni. Kita jual beras kat Mek. Sekuk dah. Sekuk sungguh ni tak ada bohong dak. Sekuk sungguh. Sekuk sungguh. Mek nak beli? Mari lihat lihat. Beras sekuk sah. Tak ada orang jual sekuk sah. Dia ni 100 lebih ni. 100 apa 107 dah. Patu Mek tak ada. 107. 103 atau 4 dah. Ni Mek nak beli beras kita sekuk sah. Kita jual sungguh. Mek pas beras baru ni. Ya. Lepas tu Mek bayar ni tu. Bayar sekuk. Mek saya jual dulu dah. Ya. Jual beras 5 kilo, banyak terima. Banyak bayar. Ni. Saya jual semua sekuk. Beras 5 kilo. Ni sekuk. Mek. Mujur lah. Mujur Mek dah. Mujur. Nampak dah mau mari tu mujur lah. Ada. Mek. Mek tu. Ya, rezeki Mek dah ni dah. Ya. Mek ni satu orang ni atau orang Tino yang duk kira cucu 2 orang dah. Pas duk pakai hak lak-laknya motang dah. Motang betul kita demo Mek dah. Motang betul demo. Lepas tu duk buat padi tu lah dah. Padi tu tahun ni kurang sikit. Kalau lalu murah tak ada boleh makan. Cun dengan air. Pas Mek ni 5 kilo tiap berapa hari? 5 kilo ni. 45 hari dah. Ni sekuk sote tu 45 hari tukang. Tukangnya juga dah. Terima kasih ni jual aku dah beras sekuk dah. Terima kasih Mek dah. Ya. Jual sungguh. Jual sungguh. Ya, terima kasih lah. Oleh kena kali yang mula saya nak pergi jual barang apa pula dak. Jual di mana dah. Harga sekuk pula dah. Lepas tu nanti tengok saya nak jual apa pula dak. Siapa nak boleh bagi sekuk? InsyaAllah kita bakal-bakal ke apa. Titam lah dah. Titam nanti tengok nak jual apa pula sekuk dak. Okey, insyaAllah akan jumpa dah.